Allah Azza wa Jal tidak menamakan parti dan kumpulan. Allah menyatakan amanah hendaklah diberikan pada yang layak. Yang layak itu ialah golongan yang dapat berhukum di kalangan manusia dengan cara yang adil. Setelah Allah perintahkan kita pilih yang layak, dan orang yang layak menguasai kedudukan dan berhukum dengan cara yang adil. Kemudian Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah Allah, taatlah Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Pemimpin di kalangan kamu ialah pemimpin yang layak yang dipilih oleh orang Islam. Pemimpin yang layak ialah pemimpin yang berhukum dengan cara yang adil. Pemimpin yang berhukum dengan cara yang adil, Allah kata, wa ati'u wa ulil amri minkum, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah Allah, Rasul dan ulil amri di kalangan kamu, yakni penguasa di kalangan kamu. Maka tanggungjawab orang Islam bukan sekadar keluar mengundi, tetapi memastikan apa yang dia undi bersesuaian dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Yang layak, yang dapat melaksanakan tanggungjawab. Allah menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam apabila salah seorang daripada anak perempuan lelaki di Madian menasihati bapaknya tentang orang yang layak diberikan amanah. Dia menyebut, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang terbaik untuk engkau ambil bertugas hendaklah al-qawi, orang yang mempunyai kekuatan, dan al-amin, orang yang amanah. Qawi dan amin maksud mampu melaksanakan tugas. Bukan saja mampu, tetapi dia seorang yang amanah, seorang yang takut Allah. Maka kita semua tidak boleh ta'asub kepada mana-mana kumpulan dan puak, tetapi ta'asub kepada ayat-ayat Allah. Allah menyuruh kita mencari orang yang layak, sesiapa yang baik akhlaknya, baik budinya, amanah, ada kemampuan, ada pribadi yang luhur, maka Allah menyuruh kita memberikan amanah kepadanya. Sesiapa yang buruk perangainya, salah penggunaan kuasanya, hendaklah tidak diberikan amanah kepadanya, walaupun dia rakan baik kita ataupun kumpulan kita. Kerana Allah menyebut, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillah, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menegakkan kebenaran kerana Allah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, jangan kamu jadikan kebencian kamu kepada suatu puak menyebabkan kamu tidak adil. I'dilu, adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa, kata Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Demikian sikap orang Islam. Dia disuruh untuk memilih yang terbaik. Maka jika semua orang Islam memilih yang terbaik, tidak ada parti-parti politik yang boleh meletak calon secara sembrono. Semua pihak mesti memilih manusia terbaik di kalangan mereka untuk diletakkan amanah dan tanggungjawab. Kerana Allah Azza wa Jal tidak menyuruh kita melihat lambang kumpulan,
tetapi suruh kita melihat kualiti yang dimiliki, nilai yang ada kepada setiap kumpulan, nilai yang ada pada setiap calon yang hendak diberikan amanah untuk memegang tanggungjawab sebagai pemimpin, kerana tangan yang memangkah ditanya oleh Allah Azza wa Jal. Kerana mustahil perkara yang besar seperti ini yang menentukan kedudukan manusia sebagai pemimpin, kita pergi pangkah dan balik, kemudian pergi pulang ke akhirat, Allah tidak bertanya sepatah tentang hal ini. Allah akan mempersoalkan tentang pilihan kita, adakah kita mengikut peraturan seperti mana yang Allah Azza wa Jalla kehendaki di dalam kitabnya. Maka carilah yang baik, dengarlah semua khabar-khabar dari semua pihak, supaya kita jadi adil di dalam menentukan pemilihan.